Kalau korang nak tahu, kat Kelantan ni ada banyak jenis ubi yang famous yang jadi makanan orang Kelantan. Antaranya, yang pertama ubi kayu. Antara ubi yang paling biasa, sedap direbus, digoreng atau dibuat pelbagai jenis kuih. Yang kedua, ubi keledek. Ada pelbagai warna, putih, kuning, oranye, ungu dan purple. Boleh direbus, digoreng atau dibuat pelbagai jenis kuih juga. Yang ketiga, ubi badak. Ada yang berwarna putih dan ungu, biasanya digunakan dalam pelbagai jenis kuih tradisional lah. Yang keempat, ubi keladi. Teksturnya berkanji dan banyak digunakan dalam masakan serta kuih muih. Yang kelima, ubi kemili. Ubi kecil yang berwarna hitam yang boleh direbus dan dimakan macam tu je, dan juga popular dalam sesetengah masakan tradisional dan mempunyai rasa yang tersendiri. Yang keenam, ubi gadung. Ubi tradisional yang perlu diproses dengan betul sebelum dimakan, kerana ubi ni dia mengandungi bahan toksik secara semula jadi. Silap proses boleh jadi mabuk. Tapi ubi ni sangat sedap dimakan. Yang ketujuh, ubi saret. Ni antara jenis ubi tempatan yang kurang dikenali dan semakin jarang ditemui. Tapi isi dia memang sangat sedap lah jika kita buat sira. Itulah dia 7 jenis ubi yang famous di Kelantan. Kalau ada lagi ubi lain boleh tulis di komen ya.